الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa, para asatizah, alim ulama, para pemimpin masyarakat, tuan haji, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah. Bersyukur kita kepada Allah berada kita pada Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, yang merupakan hari diceritakan dalam beberapa hadis mengenai tentang datangnya kiamat berlaku pada hari Jumaat. Bahkan dinyatakan dalam Sahih Ibn Hibban, hari di mana bila terbit matahari seluruh makhluk yang melata di muka bumi ini begitu takutkan hari Jumaat ini kerana kiamat berlaku hari Jumaat. Dan kematian pada hari Jumaat disebabkan tanda husnul khatimah. Dan bukan itu sahaja, ada waktu-waktu yang doa dikabulkan pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati lagi dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala ialah Rabb yang mana tidak melihat paras rupa seseorang hamba. Untuk menjadi kekasih Allah, Allah tidak melihat paras rupa seorang hamba. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat paras rupa seorang hamba. Wa amwalikum, juga tidak melihat harta mereka. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah ialah Rabb, ialah zat yang melihat hati dan juga amal seseorang hamba. Sebab itu Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu yang bertakwa kepada Allah. Kerana takat ukur kemuliaan di sisi Allah bukanlah paras rupa. Takat ukur kemuliaan di sisi Allah bukanlah pangkat ataupun darjat. Takat ukur kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah harta kekayaan yang kita miliki, tetapi takat ukur kemuliaan di sisi Allah itu sejauh mana kita bertakwa kepada Allah, sejauh mana hati kita betul hubungan dengan Allah, sejauh mana akhlak, muamalat, muasyarat kita bertepatan yang mana seperti Nabi ajar. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita melihat dalam kehidupan baginda Nabi SAW juga, baginda tidak menjadikan paras rupa sebagai satu spek ataupun kriteria untuk meletakkan orang itu sebagai sahabat. Kalau kita lihat di kalangan para sahabat Nabi, sebagian mereka orang yang berkulit hitam. Bahkan Nabi mengajarkan kita untuk memuliakan orang kulit hitam dikala mereka meletakkan perintah Allah di atas segala perkara. Contohnya Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam, yang kita semua tahu dulu Bilal bin Rabah ni merupakan hamba yang berkulit hitam. Dan bukan itu sahaja, bahkan di kalangan hamba yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabah adalah hamba yang paling rendah sekali. Sehingga kan apa saja kerja-kerja yang berat, yang menyusahkan, maka Umayyah bin Khalaf akan suruh Bilal bin Rabah. Namun ketika Bilal masuk Islam, baginda telah meletakkan Bilal kedudukan yang sangat tinggi, iaitu menjadi muazzin pertama dalam Islam. Yang mana kedudukan Bilal ni begitu luar biasa, sehingga kata ulama' satu hari 5 kali orang boleh dengar suara dia. 5 kali. Jadi kalau kita nak cepat terkenal, nak cepat masyhur, biasanya kena ke depan lah. Antaranya jadi Bilal. Jadi Nabi yang pilih Bilal menjadi muazzin pertama dalam Islam. Bayangkan bagaimana Allah meletakkan kemuliaan kepada Bilal bin Rabah, sehingga kan orang yang masuk Islam kali pertama dengan azan Bilal. Bayi yang baru lahir kali pertama dengan azan Bilal. Dulu kita pernah mendengar satu pejuang di South Africa, namanya Nelson Mandela. Dia memperjuangkan dasar apartheid. Islam telah mengangkat Bilal bin Rabah menjadi muazzin pertama dalam Islam. Dulu lagi telah menunjukkan keadilan Islam. Dulu lagi menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang tidak mementingkan paras rupa. Islam bukan agama yang memecah belahkan umat hanya kerana paras rupa. Sebab itu dalam satu wawancara,
ahli tinju terkenal dunia, Muhammad Ali. Waktu orang tanya dia, kenapa awak masuk Islam? Antara sebabnya dia kata saya pelik, dia kata. Orang terlampau mengagungkan orang kulit putih sehinggakan hutan belantara yang tebal tu di Afrika, tapi yang jadi ketua Tarzan kulit putih. Saya pelik, dia kata. Sampai tak macam tu sekali orang mengangkat orang kulit putih. Sampai kat kampung orang kulit hitam pun dia nak jadi juara juga. Tapi Islam tidak, dia kata. Islam memuliakan siapa saja asalkan ada hubungan dengan Allah. Itu Muhammad Ali jawab. Jadi tuan-tuan, kalau kita melihat di kalangan sahabat yang lain, contohnya ibu angkat Nabi SAW yang namanya Barakah binti Sa'labah, ataupun nama popularnya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni tuan-tuan, dia merupakan hamba kepada ayah Nabi. Beliaulah antara orang yang terawal yang melihat Nabi setelah dilahirkan oleh ibunda Aminah. Dan beliaulah satu-satunya saksi mata di saat ibunda Aminah wafat di Abwa. Waktu ibunda Aminah pulang bersama dengan Nabi daripada Madinah menziarahi makam ayahanda Nabi Abdullah di Madinah, maka ibunda Nabi telah sakit di Abwa. Abwa ni tuan-tuan jaraknya kurang lebih daripada Mekah dalam 200 km. Satu kawasan yang penghuninya tak berapa ramai sampai sekarang. Kampung Abwa ni kalau tuan-tuan pergi, penghuni ni tak berapa ramai. Di situ ibunda Nabi telah sakit kuat. Dan yang bersama Nabi hanya seorang je, Ummu Aiman. Barakah binti Sa'labah nama betul dia. Dan beliaulah menjadi saksi mata di saat kewafatan ibunda Nabi SAW. Dan Barakah binti Sa'labah ni tuan-tuan, dia orang kulit hitam. Ketika mana anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah, nak dikahwinkan, maka Nabi telah tawarkan di hadapan para sahabat tentang ibu angkat Nabi yang sudah pastinya lebih tua daripada Nabi. Sebab waktu Nabi lahir, Ummu Aiman telah pun menjadi khadam ayahanda Nabi SAW. Waktu tu dia dah berada dalam usia tua. Nabi tanya, siapakah yang sudi menikahi wanita syurga ini? Maka anak angkat Nabi iaitu Zaid bin Harithah telah angkat tangan bersedia menikahi ibu angkat Nabi. Di situ kata ulama, kenapa Nabi setuju? Sebab nak menunjukkan hukum, kaedah hukum. Sebab dari orang Arab, anak angkat ni macam anak betul, mak angkat ni macam mak betul. Jadi Nabi nak jelaskan, mak angkat bukan mak betul, anak angkat bukan anak betul. Jadi anak angkat boleh kahwin dengan mak angkat. Itu Nabi nak jelaskan hukum. Sebab itu tindak tanduk Nabi ni adalah hukum. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka bernikahlah anak angkat Nabi Zaid bin Harithah dengan mak angkat Nabi, iaitu Barakah binti Sa'labah. Dapat anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni tuan-tuan, dia ikut muka mak, kulit dia hitam. Dan ada waktu dia berhingus. Jadi tuan-tuan, hari ni kita nampak orang kulit hitam ni sebelah mata. Tetapi Nabi telah mengangkat orang kulit hitam yang begitu luar biasa kerana mereka antara orang yang berjuang dengan Nabi pada awal Islam. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, Zaid bin Harithah ni anak angkat Nabi, Nabi sayang. Jadi bila Zaid dapat anak namanya Usamah bin Zaid, Nabi sayang. Maka Usamah bin Zaid ni selalu bermain dekat rumah Nabi. Satu hari dia bermain, dalam riwayat yang sahih cerita, dia terjatuh, bibir dia luka. Budak, bibir luka. Walaupun anak sahabat, tetap sakit juga. Dia bukan ada magic, jatuh tak sakit sebab saya anak sahabat saya tak sakit. Tak, sakit juga, luka. Dia menangis. Dia menangis di depan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia menangis di hadapan Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah kata pada waktu itu, sebab Sayyidatina Aisyah ni orang Quraisy. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni Humairah, kulitnya putih kemerah-merahan, tuan. Orang bangsawan, orang Quraisy. Ayahnya Abu Bakar, antara orang kaya di Mekah, antara orang yang hebat di Mekah, masya-Allah. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, perasaan manusia biasa. Apa terdetik pada hati Sayyidatina Aisyah? Rasa sikit geli. Sebab Usamah bin Zaid kat hidung dia dihingus, bibir dia luka, ada sikit rasa geli. Jadi dia nak lap darah tu pun dia rasa macam rasa geli sikit lah. Sebab perasaan manusia, kita pun rasa macam tu. Tak payah budak kulit hitam, budak kulit biasa pun, budak Melayu pun kalau hingus pun kita rasa geli. Masya Allah. Jadi terasa dalam hati Sayyidatina Aisyah macam tu. Bila Nabi melihat keadaan itu, Nabi sendiri telah bersihkan darah tu, kata ulama, dengan tangan Nabi. Dan ada darah yang tak boleh lap, Nabi
hisap dengan bibir Nabi. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, begini kita patut layan orang yang mana mak ayah dia telah berjuang untuk agama. Sayyidina Aisyah kata, mulai pada hari itu, setelah melihat perbuatan Nabi, aku tidak pernah rasa sikit pun apa-apa ketika nampak orang kulit hitam. Nampak orang kulit hitam, aku rasa sayang. Sebab apa? Nabi tunjukkan contoh. Ini nak tunjukkan pada kita, tuan-tuan, betapa Islam itu tidak pernah merendahkan siapa-siapa pun. Tidak merendahkan mana-mana kaum. Tidak merendahkan mana-mana orang yang mungkin pada serupanya hitam. Tidak. Islam mengangkat darjat mereka yang ada hubungan dengan Allah, kerana inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah antara kamu itu ialah yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid yang sama ini, apa yang berlaku? Dia telah pergi haji dengan Nabi dan dia bonceng belakang Nabi. Tuan-tuan bayangkan, haji ni bukan program kecil. Haji ni program besar. Bukan program maulid Nabi. Bukan program kenduri kendara. Program haji. Dan haji itu pula haji pertama dan terakhir Nabi. Program besar. 124,000 para sahabat semua tengok. Nabi telah bonceng Usamah bin Zaid. Ada 70 budak pernah bonceng belakang Nabi. Ada satu kitab, nama tajuk kitab tu 70 budak yang pernah bonceng belakang Nabi. Semua jadi orang hebat. Antaranya Usamah bin Zaid, Abdullah bin Abbas. Ni antara budak yang bonceng belakang Nabi. Usamah bin Zaid, tuan-tuan, bukan bonceng belakang Nabi pergi Masjid Nabawi. Bonceng belakang Nabi pada hari haji. Tuan-tuan bayangkan, Allah nak letakkan kemuliaan Usamah bin Zaid, seorang kulit hitam. Di Arafah, waktu tu tengah panas terik. Jadi maksudnya apa, tuan-tuan? Daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang, memang tertib Arafah tu memang panas. Masya Allah. Ada orang kata nanti insya-Allah Ustaz, kita akan jumpa Arafah musim sejuk insya-Allah. Daripada zaman Nabi tuan-tuan sampai zaman sekarang memang tertib Arafah tu musim panas. Ada satu orang pakcik, waktu kami bertugas haji, dia pergi dekat kawan saya petugas haji juga. Dia kata, Ustaz, semua menangis doa. Saya dah sejam doa tak menangis, dia kata. Ustaz bagi saya sebab kenapa saya tak menangis? Kita pun tak tahu sebab apa. Kita pun tanya, pakcik doa kat mana tadi? Dekat situ, dia kata. Saya pun tengok tepi aircon. Patut tak nangis. Okey, saya bagi cadangan kat pakcik. Pakcik keluar daripada kemah, nampak tak pokok tu? Kita taklah bagi teruk sangat, bagi bawah pokok juga. Pakcik doa kat bawah pokok tu. Dia pergi, tuan-tuan, tak sampai 2 minit, meraung dah. Sebab apa? 54 darjah. Tadi tepi aircon, patut tak nangis. Saya tak terbayang pun dosa-dosa saya, kata. Memang tepi aircon. Kena, tuan-tuan, bawah pokok je 54 darjah. Tak sampai 3 minit, menangis dah. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah, di Arafah yang sangat terik, yang sangat panas, Nabi keluar daripada Nabi keluar daripada kemah Arafah. Nabi tunggu satu orang. Dan semua sahabat tunggu. Sebab Nabi tak bergerak, jadi sahabat tak ada gerak. Semua tak tahu Nabi tunggu siapa ni. Tunggu punya tunggu, keluar Usamah bin Zaid. Budak kecil, berkulit hitam, ada hingus pula. Masya Allah. Tuan-tuan, Usamah bin Zaid ni, mak dia mak angkat Nabi, ayah dia anak angkat Nabi. Jadi dia termasuk dalam kiraan cucu Nabi. Walaupun bukan cucu betul, tapi Nabi anggap macam cucu Nabi. Usamah bin Zaid. Keluar Usamah bin Zaid daripada kemah. Seorang lelaki daripada Yaman kata, Ya Rasulullah, kerana si budak hitam ni kita kena tunggu. Dia sebut macam tu. Kerana si budak hitam ni, kita semua berpanas, kena tunggu kerana budak hitam ni. Berubah muka Nabi. Sebab Nabi tak suka perkataan yang berunsur kebencian kepada perkauman. Nabi tak suka percakapan yang mana merendahkan orang kulit hitam. Tuan-tuan, perkataan itu telah menjadi sebab lelaki Yaman ni, tuan-tuan, balik haji, sampai di Yaman telah berlaku satu ujian pada dia sehingga dia mati dan akan murtad. Ini dalam hadis sahih sebut. Sebab itu kata para ulama, membenci satu kaum kerana paras rupa dia boleh jadi sebab murtad. Kita benci dia sebab dia hitam. Kita benci dia sebab dia sekian-sekian. Bukan kerana sebab agama. Kita benci perbuatan dia kerana dia minum arak, itu lain. Tapi benci sebab dia hitam, itu je. Maka ini kata para ulama boleh menjadi sebab murtad seperti yang berlaku pada orang Yaman tadi. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah. Sebelum Nabi wafat, Nabi telah bentuk satu jemaah untuk pergi menyebarkan Islam.
Dan jemaah tu tuan-tuan, Nabi putuskan ketua dia Usamah bin Zaid. Orang kulit hitam. Usamah bin Zaid. Masya Allah. Usamah bin Zaid itu kan ayah dia, anak angkat Nabi, telah pun syahid di Mu'tah. Dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang sangat besar, menentang orang Rom tu kan 100,000 orang. Mu'tah ni di Jordan. Anak-anak Malaysia kita ramai belajar di Mu'tah. Ada Universiti Mu'tah di sana. Tuan-tuan, Usamah Zaid bin Harisah telah menjadi ketua di sana dan telah terkorban syahid. Jadi ni sekarang anak dia. Nabi telah lantik Usamah ni akan jadi ketua untuk bawa rombongan ni. Tapi rombongan ni tak sempat bergerak, Nabi wafat. Maka Abu Bakar radhiyallahu kata, aku akan gerakkan rombongan ni juga. Umar kata, kalau kau gerakkan rombongan ni, Madinah akan kosong. Siapa yang nak azan? Siapa yang nak jadi imam? Tinggal perempuan je. Orang Rom mesti dah tahu Nabi wafat, mesti dia akan hantar satu ketubukan tentera serang Madinah. Dan pasti isteri-isteri Nabi juga akan dibunuh. Abu Bakar kata, aku tidak akan meninggalkan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi. Dan waktu tu juga tuan-tuan, berlaku ujian yang lain. Wujudnya Nabi palsu. Nabi palsu ni bukan satu dua, banyak terus keluar. 4-5 terus Nabi. Nabi palsu ni bukan zaman kita ya tuan-tuan. Zaman Nabi lagi dah ada Nabi palsu. Masya Allah. Yang kedua, wujudnya golongan riddah, golongan murtad. Yang ketiga, orang yang enggan bayar zakat. Dia nak solat tapi tak nak bayar zakat. Sedangkan solat dan zakatnya dia sekali. Wa aqimus solat wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Dia sekali. Tapi dia ni nak solat je. Zakat tak nak bayar. Itulah yang Abu Bakar kata, ayan kusudin wa anahai. Adakah agama akan berkurang dikala aku masih hidup? Hadza la yumkin. Ni tak mungkin berlaku. Abu Bakar kata, kalau zaman Nabi orang bayar zakat unta dengan tali, zaman aku orang bayar zakat unta, tali tak ada, aku perang. Masya Allah. Itu Abu Bakar kata, takkan kurang agama zaman aku. Jadi tuan-tuan, Abu Bakar kata, aku nak gerakkan juga jemaah ni, sebab ini wasiat Rasulullah. Maka rombongan ni digerakkan. Tuan-tuan, yang jadi ketua siapa? Budak muda. Waktu tu Usamah bin Zaid umur sekitar 17 tahun. Dia jadi ketua. Ketua kepada siapa tuan? Ketua kepada Abu Bakar, yang tak pernah satu perang pun tak bersama Nabi. Waktu hijrah ke Madinah, semua hijrah sendiri, Abu Bakar dengan Nabi. Waktu di Gua Thur, tak ada siapa teman Nabi, Abu Bakar dengan Nabi. Tidak pernah Abu Bakar tinggalkan Nabi. Di semua tempat Abu Bakar ada. Tuan-tuan, di hari Nabi wafat, lepas Nabi wafat, Usamah bin Zaid jadi ketua. Abu Bakar naikkan dia atas kuda, Abu Bakar tarik kuda. Kata Usamah bin Zaid, pakcik, kenapa pakcik kat bawah? Pakcik khalifah, pakcik lah kat atas, saya kat bawah. Dia kata, tidak. Aku memuliakan orang yang dilantik Nabi sebagai ketua. Dan aku mendengar daripada Nabi SAW, debu-debu yang melekat pada anggota orang kerajaan Allah diharamkan api neraka hatta sami. Itu Abu Bakar riwayatkan. Sebab itu aku nak jalan kat bawah, supaya debu-debu kena dekat aku. Dan tuan-tuan, Usamah bin Zaid ni dia jadi ketua, kepimpinan dia luar biasa. Dalam rombongan tu ada Omar, tuan-tuan. Omar ni jarang orang berani bangkang dia. Omar ni 13 pendapat dia sama dengan wahyu, 13 kali. Pendapat Omar sama dengan wahyu. Bukan calang-calang orang Omar ni. Dan bukan itu saja tuan-tuan. Omar Ibn Khattab ni dalam satu riwayat disebutkan, kalau Omar lalu satu lorong, 3 hari syaitan tak lalu. Nak beritahu luar biasanya takwa Omar kepada Allah, hubungannya kepada Allah sampai tahap itu. Omar Ibn Khattab. Dalam rombongan ni tuan-tuan, Usamah bin Zaid telah buat tindakan yang pelik yang Omar tak pernah tengok. Pertama, Usamah bin Zaid kata rombongan ni perlu bergerak dengan kaedah zigzag. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Omar kata, apa benda ni? Tak pernah pula ketua-ketua kami sebelum ni suruh buat macam ni. Khalid tak pernah suruh, Abu Bakar bin Jarrah tak pernah suruh, Abu Bakar tak pernah suruh. Ni pelik sangat ni. Kemudian musim sejuk tuan-tuan, Omar tak tahan sejuk. Omar telah bakar unggun api. Bakar unggun api ni musim sejuk sunnah kan tuan-tuan? Musim sejuk bakar unggun api ni sunnah. Omar bakar unggun api, Usamah datang, padamkan sekarang. Bayangkan tuan-tuan, yang bakar tu Omar. Yang duduk keliling tu semua sahabat besar. Abu Darda, Abu Hurairah, semua hadrat-hadrat semua. Orang besar kan, orang lama semua. Abu Bakar ada, Omar ada. Omar itu kan bakar. Usamah kata, padamkan api itu sekarang. Padam. Kejut Omar. Omar pula ada sifat taat pada ketua, dia padam.
Besok pula Osama bin Zaid kata orang yang di belakang pindah depan, yang depan pindah belakang, yang kanan pindah kiri, kiri pindah kanan. Orang kata pelik sangatlah dia ni, lain macam. Tapi kita taatlah, Nabi dah putus dia. Tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, asbab rombongan ni bergerak, Rom lagi. Kenapa tuan-tuan? Barulah Osama bin Zaid cerita. Osama bin Zaid kata, ketika kita bergerak zigzag tadi, musuh telah ada di bukit-bukit tengah tengok kita. Dia nak tahu kita berapa ramai, dan mereka datang dengan jumlah yang sangat ramai. Maka ketika kita bergerak zigzag, debu telah naik, maka dia nampak kita ni ramai. Bila di malam hari, mereka tengah mengintip kita, dia tak nampak kita kat mana. Tapi ketika Umar bakal umur Nabi, dia dah mula nampak. Sebab tu saya suruh padam. Jadi saya minta maaf, saya suruh padam tadi. Dia cerita kenapa dia buat tu. Dan di pagi hari saya suruh tukar, depan pergi belakang, belakang pergi depan, kiri kanan, kanan kiri. Sebab orang yang duduk di kiri musuh tu dah kenal, dah nampak dah orang ni yang kita akan serang. Besok pagi dia tengok orang lain. Sebab apa? Dah tukar tempat. Jadi dia kata ini mesti satu ketubuhan tentera lain telah datang bantu orang ni, dan kita mesti akan kalah. Akhirnya mereka lari. Jadi tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, begitu sekali sahabat Nabi dalam mentaati Nabi, walaupun Nabi letakkan satu orang yang berkulit hitam. Begitu tuan-tuan rahmati lagi dikasihi itu di kalangan sahabat. Di kalangan para tabi'in, imam yang paling besar dengan para tabi'in antaranya Imam Sa'id bin Musayyab, Imam Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni tuan-tuan ketua bagi para tabi'in. Dan Atha bin Abi Rabah ni merupakan guru bagi para tabi'in. Tabi'in pun belajar dengan dia. Dan Atha bin Abi Rabah ni tuan-tuan kulitnya hitam, rambutnya kerinting, badannya kurus, kaki sebelah timpang, mata sebelah cacat. Yang kalau mungkin dia duduk sebelah kita, kita salam dia pun tak. Bayangkan, rambut kerinting, hidung kembang, mata sebelah OKU, cacat, kaki sebelah timpang, Masya Allah, kulit hitam. Tapi dia ialah Atha bin Abi Rabah, ketua bagi para tabi'in. Al-Khurasani, seorang alim yang besar di kalangan tabi'in, dan dia seorang kaya. Anak dia cerita, bapa aku tak pernah berhentikan kereta kuda untuk salam siapa-siapa, walaupun khalifah. Khalifah yang berhenti kereta kuda untuk salam dengan bapa aku. Macam bapa ni ulama yang hebat lah. Tapi satu hari bapa aku telah arahkan kereta kuda dia berhentikan, bapa aku turun dan telah salam satu orang yang berkulit hitam, rambutnya kerinting, hidung dia kembang, kaki sebelah timpang, mata sebelah cacat, dan orang ni kurus. Bapa aku telah salam dengan dia. Dan setelah bapa aku salam, bapa aku naik kereta kuda. Aku pun tanya ni, bapa tak pernah berhentikan kereta kuda untuk salam siapa-siapa. Raja-raja pun bapa tak pernah berhenti. Raja berhenti untuk salam dengan bapa. Tapi kenapa untuk orang itu yang kulit hitam tu bapa berhenti? Bapa aku telah berubah muka jadi marah, bapa aku tengking kau. Diam kau tak tahu siapa dia. Dia ialah Atha bin Abi Rabah, ketua bagi para tabi'in. Ni tuan-tuan. Maksudnya Islam tidak menilai para serupa sebagai takat kemuliaan. Kadang-kadang kita tengok, oh ni tak layak jadi kawan saya ni, kulit hitam, hidung pun kembang, tak layak. Yang layak jadi kawan saya, muka handsome, kulit putih, badan sado, setiap jalan dia lalu makcik-makcik menjerit tengok dia. Ni layak jadi kawan saya. Yang kulit hitam kita singkir daripada grup WhatsApp. Yang kulit putih je kita tengok, yang kaya pakai Lamborghini baru layak jadi kawan saya. Yang naik basikal tak payah, basikal tua pula. Jadi tuan-tuan, Islam tidak mengajar kita begitu. Bahkan tokoh-tokoh dalam Islam seperti Imam Munafi', guru bagi Imam Malik, juga di kalangan orang yang berkulit hitam. Maka sebab itu tuan-tuan rahmati lagi dikasihi Allah, sedarlah kita bahawa Allah Ta'ala begitu memuliakan seseorang hamba, melihatkan kepada takwanya kepada Allah. Begitu baginda Nabi SAW memuliakan para sahabat dengan melihatkan kemuliaan ketakwaan mereka kepada Allah. Sebab itu dalam beberapa hadis diceritakan, seringkali Nabi itu baring di bahu Bilal. Nabi sandar kat bahu Bilal, menunjukkan kemesraan dan sayangnya Nabi kepada Bilal bin Rabah. Tuan-tuan dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pergi seluruh dunia, kita bergerak, kita akan nampak orang kulit hitam tu lebih ramai daripada orang kulit putih. Masya-Allah. Orang kulit hitam lebih ramai daripada orang kulit putih. Satu orang syekh kami waktu di Universiti Madinah, dia kata saya bangga saya kulit hitam. Saya kata, Syekh, kenapa Syekh suka saya kulit hitam, bangga kulit hitam? Dia kata ramai juga di kalangan raja-raja di syurga orang kulit hitam. Antaranya siapa? An-Najashi, Luqman Al-Hakim, Bilal bin Rabah,
Ini semua nama-nama yang hebat, Masya Allah. Bilal bin Rabah, tuan-tuan, dia akan pegang panji, pegang satu liwak, satu bendera, yang mana Bilal, muazin, tukang bang, akan berdiri di belakang Bilal, akan masuk syurga tanpa hisab. Masya Allah. Tu Bilal bin Rabah. Luqman Al-Hakim, kita baca dalam Quran. Luqman Al-Hakim ni makamnya di Iskandariah. Tuan-tuan pergi Mesir, di Mesir ada dua makam yang berdekatan, satu Nabi Daniel, satu lagi Luqman Al-Hakim, makamnya berdekatan. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beri kemuliaan pada Luqman Al-Hakim, walaupun bukan Nabi, bukan Rasul, orang kulit hitam, tapi nasihatnya kepada Nabi begitu hikmah sehingga Allah letakkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan perkongsian ini bagi manfaat untuk saya dan ucapkan tuan yang mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri taufik pada kita untuk belajar memuliakan siapa saja yang ada kalimah la ilaha illallah dalam diri mereka sebagai tanda kemuliaan. Wallahu a'lam wa atam. Saya mohon maaf dengan perkongsian terkasar bahasa, tersilap dari terlanjur bicara. Minta ampun dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.